Aku tidak pasti bila tepatnya aku mula rasa seperti tidak wujud. Mungkin seperti kain lama yang perlahan-lahan pudar di dalam diriku. Wanita itu semakin hilang. Semua nampak seperti biasa. Suamiku, Zaid, sentiasa mengucapkan selamat pagi sebelum berangkat kerja, bertanya senarai beli belah, dan cuba mengingati keju kegemaranku ketika pulang ke rumah. Tapi matanya tidak lagi memerhati kulitku, dan tangannya tidak lagi mencari kehangatan tubuhku. Perkahwinan kami ibarat koreografi tarian yang sempurna, serasi tapi tanpa nafsu. Hai, nama aku Aisyah. Aku berumur 34 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah yang luas dan lapang di sebuah taman perumahan yang sunyi di Kuala Kangsar, Perak. Segala-galanya berada di tempatnya, tetapi setiap pagi ketika aku bangun dari tidur, aku rasakan sesuatu dalam diriku kering dan mati. Aku bukanlah sedih atau putus asa, cuma seperti dilupakan, asing dengan diri sendiri, tubuh sendiri, dan hasrat yang aku miliki. Hari itu, ketika aku sedang kemas bantal di ruang tamu, loceng pintu berbunyi. Kami tidak menjangkakan tetamu. Aku berjalan ke tingkap dan terlihat seorang pemuda memasuki halaman. Dia memakai baju putih dan seluar kain linen berwarna cerah, dengan beg galas di bahunya. Pada mulanya aku tidak mengenalinya, tetapi apabila dia membuka kunci pintu, aku teringat Skimet, anak sulung suamiku Zaid dari perkahwinan terdahulu yang kini belajar di luar negara. Zaid pernah beritahu bulan lalu bahawa Maid akan pulang untuk beberapa hari musim cuti, tapi aku tidak benar-benar mengharapkannya. Apabila Maid masuk, Zaid keluar dari bilik kerjanya. Mereka berpelukan sekejap, penuh hormat dan sunyi. Aku berdiri di dapur, memerhatikan mereka sambil memegang kain lap. Matt memalingkan wajah ke arahku dan memberi aku ciuman ringan di pipi. Sentuhan yang tidak dijangka tetapi sopan. Kau masih sama seperti dulu, katanya sambil tersenyum. Aku tidak pasti sama ada itu pujian atau hanya pemerhatian bahawa masa tidak meninggalkan kesan padaku. Malam itu kami bertiga makan malam bersama. Matt bercerita tentang perjalanan dan projeknya dengan suara yang tenang dan berirama. Tapi yang menarik perhatianku bukan apa yang dia katakan, tetapi bagaimana dia bercakap. Kadang-kadang matanya mengilak, kadang-kadang ketika aku mencapai gelas, dia sengaja mengelak pandanganku seolah-olah dia tahu apa yang aku tidak patut lihat. Selepas mencuci pinggan, aku naik ke bilik. Di hadapan cermin, aku menatap wajah sendiri lama-lama. Rambutku disanggul kemas, tanpa makeup. Aku tidak nampak buruk, tetapi seolah-olah cahaya dalam diriku sudah padam. Dari dalam laci meja sisi katil, aku keluarkan sehelai pakaian dalam biru berendah yang sudah lama aku tidak pakai. Aku letakkan di atas katil, kemudian angkat semula dan letakkan semula ke tempatnya. Aku akhirnya memakai pakaian yang lebih ringkas dan selesa. Tapi malam itu, aku yang menatap cermin bukanlah aku yang sama seperti dahulu. Sesuatu telah berubah, walaupun aku tidak dapat menamakan apa. Zaid tidur seperti biasa dengan punggungnya menghadapku. Aku baring di sebelahnya dengan senyap, tapi fikiran dalam kepalaku tidak berhenti. Sentuhan Maid di pipiku, rasa takut dan malu di matanya sewaktu bertemu pandang denganku. Untuk pertama kali dalam masa yang lama, aku merasakan sesuatu bukan kupu-kupu yang manis, tetapi perasaan yang menekan perut, seolah-olah sesuatu akan berubah. Sepanjang malam aku tidak dapat tidur. Rumah sunyi, tapi hatiku bergema dengan bunyi yang tidak kedengaran. Tengah malam, aku terdengar bunyi pintu bilik Maid. Aku ingin bangun dan periksa, tapi aku tahu jika aku buat begitu, tiada jalan kembali. Aku hanya berbaring dan membiarkan segala-galanya berlalu. Esoknya, semuanya berjalan seperti biasa. Zaid minum kopi pagi sambil membaca surat khabar. Maid turun ke dapur dengan baju kelabu. Wajahnya kelihatan penat tetapi tenang. Kami sengaja mengelak pandang antara satu sama lain. Bukan secara tidak sengaja tapi dengan penuh kesedaran. Tengah hari,
Aku membersihkan dapur lagi walaupun tidak perlu, hanya kerana tanganku perlu sibuk. Aku tukar alas meja di ruang tamu, lap bingkai gambar, dan luruskan sudut permaidani. Ada sesuatu yang berdenyut dalam dadaku. Ketika waktu hampir 3 petang, cuaca semakin panas. Aku memakai gaun musim panas yang nipis tanpa lengan, tanpa bra kerana aku mahu merasa ringan. Aku duduk di bangku besi di bawah gazebo di halaman rumah. Sinar matahari menyentuh kulitku dan memberi rasa tenang yang aneh. Aku tidak nampak Maid datang. Tiba-tiba dia muncul dari hujung taman, membawa sebotol air. Bajunya yang basah melekat pada badan kurusnya, seluar linen yang longgar tapi kemas. Dia berjalan ke arahku dan bertanya, "Nak saya tolong?" Aku menggiling kepala, tapi dia sudah duduk di sebelahku. Kami diam untuk beberapa ketika. Angin berbisik lembut, bau tanah yang baru diguyur hujan memenuhi udara. Dia berkata, "Tempat ini tenang." Aku hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam keheningan itu yang aku tidak mahu ungkapkan. Aku curi pandang ke arahnya. Tangan di atas lutut, jari-jari tidak bergerak. Kulitnya coklat kemerah-merahan dengan urat yang jelas kelihatan. Ada rasa aneh di perutku, gabungan rasa takut dan tarikan yang sukar dijelaskan. Tiba-tiba dia berkata, "Kau pun sudah berubah." Tanpa melihat ke arahku. Aku tanya, "Maksud kau macam mana?" Dia tersenyum, meneguk airnya, kemudian menatap mataku. "Kau lebih hidup." Ayat itu seperti aliran elektrik yang masuk ke dalam tubuhku kerana aku sendiri tidak pernah mengakuinya. Aku berdiri, bingung apa yang harus dilakukan. Aku melangkah ke arah sudut taman, ke arah sebuah rak lama tempat aku mahu ambil gelas. Ketika aku membungkuk, dia sudah sangat dekat, hampir menyentuh lenganku. Kulit kami bersentuhan, halus tapi seakan arus elektrik mengalir. Dia minta maaf dengan suara perlahan, tapi tidak menarik diri. Aku juga tidak berundur. Kami bertentang mata. Tiada senyuman, tiada kata. Seolah-olah kami terperangkap dalam gelembung yang terpisah dari dunia. Matanya menunduk, kemudian kembali ke mataku. Panas yang naik dari perutku merebak ke dadaku. Ini bukanlah rasa manis, ini berbahaya. Dan kemudian, tanpa dirancang, bibir kami bersentuhan. Lembut tapi cukup untuk menghentikan dunia. Tiada lidah, tiada sentuhan tangan, cuma sentuhan yang membakar. Kami menarik diri serentak. Dia melangkah ke depan, aku mengundurkan kepala. Aku berjalan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Aku tidak menyesal atau marah. Cuma menerima kenyataan. Malam itu, aku berbaring di bilik dan menatap cermin panjang. Rambutku masih tersanggul. Aku tidak ubah apa-apa, tapi aku tahu sesuatu sudah tidak sama. Tubuhku memendam rahsia yang kini bukan lagi rahsia seorang diri. Pagi esoknya, aku bangun awal. Ketika aku sedang menyediakan kopi di dapur, aku terdengar langkah kaki Zaid dari dalam bilik. Segala-galanya nampak seperti biasa, tapi aku tahu aku bukan lagi aku yang dulu. Tubuhku masih membawa gema malam tadi, getaran halus yang masih bermain di bibir dan kulitku. Wajahku menampilkan senyuman yang tampak biasa, tapi di dalam hati, ada sesuatu yang bergetar, sesuatu yang tidak dapat aku ungkapkan. Sepanjang hari itu, aku dan Maid sengaja mengelak bertentang mata. Walaupun kami berada di dalam rumah yang sama, kami mengatur diri supaya tidak berjumpa. Apabila dia masuk ke dapur, aku beralih ke ruang tamu. Jika aku menuju ke koridor, dia berbelok ke bilik mandi. Seperti ada perjanjian sunyi antara kami, jangan sentuh, jangan pandang, jangan ingat. Tapi melupakan itu mustahil. Tubuhku masih mengingati sentuhannya. Jari-jariku masih terasa kehangatan kulitnya,
Nafasnya masih terasa di belakangku, dan bibirku masih menyimpan jejak ciuman itu. Hasrat yang aku cuba pendam kini semakin membara, dan yang paling menakutkan, ia bukan sekadar nafsu. Malam itu, aku tidak dapat tidur. Aku turun ke ruang tamu, lampu tidak aku nyalakan, hanya cahaya sama menerangi ruang. Aku memegang segelas air, kaki telanjang menyentuh lantai sejuk. Keheningan terganggu dengan bunyi pintu koridor terbuka. Matt muncul. Siluetnya terselah dalam cahaya lampu yang sama di hujung lorong pintu bilikku. Matanya kelihatan penat, suaranya pula tegas. Aku tidak patut berada di sini. Aku hanya tunduk tanpa berkata apa-apa. Dia melangkah perlahan menghampiriku, tetapi tidak duduk, hanya memandangku lama. Kemudian dia berpaling dan keluar, menutup pintu dengan lembut. Malam itu aku termenung lama tanpa tidur. Ada beban di dada, dan sesuatu yang tidak dapat kusebutkan berbisik di lidahku. Keesokan harinya, Zaid memberitahu dia akan keluar tugasan selama 3 hari. Mendengar itu, aku merasakan dua perasaan bertarung dalam hatiku, lega dan takut. Matt pula tetap diam, hanya mengelak pandanganku. Apabila Zaid meninggalkan rumah, aku duduk sendirian di dapur dengan secawan kopi yang sudah sejuk. Mata aku terpaku keluar tingkap, melihat dunia yang nampak normal, tetapi di dalam diriku, api sedang menyala. Malam itu, Matt muncul di ambang pintu ruang tamu. Aku pura-pura membaca buku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sebelahku. Pandangan kami bertemu dalam diam. Tiba-tiba dia bertanya, "Kita patut pergi?" Suaranya tenang, tetapi kata-katanya menggema kuat dalam hatiku. Aku jawab, "Kau dan aku?" Memang patut. Tapi aku tambah, pergi memang mudah, tapi bertahan pun perlukan keberanian. Dia memandang aku lama, matanya penuh dengan persoalan yang sebenarnya bukan untukku, tetapi untuk dirinya sendiri. Kami terdiam, membiarkan kesunyian mengisi ruang. Cuaca di luar mendung, langit kelabu, tetapi kekusutan di dalam hatiku jauh lebih gelap dan tebal. Aku bangun perlahan dan mengenakan baju kemeja kain linen yang longgar dengan sket sederhana. Tiada makeup, tiada perhiasan, hanya aku, jujur tanpa sebarang topeng. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku menatap cermin tanpa mahu menyembunyikan apa-apa. Aku mahu berdiri dengan tulus, tanpa perlu menipu diri sendiri. Di dapur, aku menghirup kopi sambil menunggu Matt yang tidak muncul. Gelas di meja yang biasa dia tinggalkan pun tiada. Senyapnya rumah ini kini terasa berbeza, penuh dengan kehilangan yang bukan sekadar kehadiran fizikal, tetapi juga kehilangan sentuhan dan rasa. Aku sedar, apa yang hilang bukan hanya suara, tetapi juga rasa ada. Tiba-tiba, loceng pintu berbunyi. Aku membuka dan bertentang mata dengan seorang wanita muda. Dia kelihatan yakin dengan jaket berwarna bege muda dan kasut tumit tinggi yang kemas. Ada aura yang membuatkan dia nampak asing di rumah ini, tapi pada masa yang sama pasti ada kaitan dengannya. "Matt?" tanyanya dengan suara tegas. Aku diam. Saat itu aku bukan isteri, bukan wanita, bukan pesaing. Aku hanya merasa seperti sebuah ruang kosong, sebuah jurang tanpa apa-apa. Wanita itu masuk dan berbual sebentar dengan Matt. Mereka tertawa, dan aku lihat ada keakraban yang aneh di mata Matt. Kemudian wanita itu keluar, dan Matt tidak kembali ke sisiku malam itu. Aku kembali ke bilik, berdiri di depan cermin dengan segelas wain di tangan. Kecelik lama yang aku pakai menutupi tubuhku yang letih. Aku tidak mahu menghukum diri, juga tidak mahu melupakan. Aku hanya letih. Aku memandang diriku sendiri lama, melihat mata yang sudah banyak melalui luka, tetapi paling dalam, kehilangan dirinya sendiri. Tengah malam, pintu bilikku diketuk perlahan. Matt berdiri di sana,
Bertanya, boleh saya masuk? Aku tidak menjawab, cuma membiarkan pintu terbuka sedikit. Dia masuk, duduk jauh dariku tanpa menyentuh atau berkata apa-apa. Aku tak tahan lagi, katanya dengan suara parau tapi tenang. Aku tanya, tahan apa? Tapi aku tahu, tiada jawapan yang mampu mengubah apa-apa. Kami diam, membiarkan keheningan memakan kami. Dia bangun dan pergi, menutup pintu perlahan-lahan. Saat itu, aku rasakan sesuatu dalam diriku mati untuk selamanya. Keesokan harinya, aku tahu Matt sudah pergi meninggalkan rumah itu. Tiada siapa tahu ke mana dia, hanya sekeping beg pakaian yang kosong. Zai kembali beberapa hari kemudian seperti biasa, tapi aku sudah berubah. Sentuhan dan ciumannya kini hanyalah bayangan, tidak memberi makna. Dan suatu malam, dia berkata pelan, kau macam berada di tempat lain. Aku tahu dia benar. Tempat itu bukan kota, bukan negara, tapi di dalam diriku sendiri. Hari-hari berlalu, rumah kembali tenang, tapi aku tidak. Aku duduk di balkoni, memandang angin yang mengoyak kertas lama yang terbang. Aku merasa seperti kertas itu terputus dari masa dan masa lalu. Suatu hari aku menemui sebuah kotak lama. Di dalamnya, ada baju yang pernah ditinggalkan Matt, yang masih mengandungi bau yang tidak hilang. Aku pegang erat tanpa air mata, kerana ini bukan cinta lagi. Ini hanya jejak bisu pemberontakan hati yang terluka. Malam itu, aku temui sehelai postcard kecil bertulisan tangan Matt. Sekali lagi aku tulis satu perkataan di belakangnya, tapi aku sudah tidak mampu lagi. Aku simpan postcard itu dalam kotak dan tutup rapat. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Aku tak pernah sangka hidupku akan berubah secepat itu. Bayangkan, dari rasa kosong yang sunyi, tiba-tiba segala-galanya bertukar menjadi gelora yang membara dalam hati. Nama aku Aisyah, perempuan biasa dari Kuala Kangsar, tapi kini aku bagaikan terperangkap dalam pusaran perasaan yang aku sendiri tak faham. Setiap hari aku cuba berdiri teguh, tapi hatiku berdebar-debar apabila teringat akan Matt, anak tiri yang entah bagaimana, telah mengusik segala ruang dalam jiwaku. Selepas kejadian malam itu, aku mula menyedari betapa rumah yang selama ini aku anggap tempat paling selamat, kini menjadi medan pergolakan. Zai masih dengan rutinnya yang hambar, bangun pagi, kopi, surat khabar, dan kerja. Tapi aku sudah tidak sama. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang tidak mampu aku sembunyikan lagi. Pagi itu, aku berdiri di tepi tingkap dapur, menghirup udara pagi yang segar tapi terasa berat di dada. Aku memandang keluar, melihat burung-burung terbang bebas sambil berfikir, adakah aku juga akan bebas suatu hari nanti? Matt, yang dulu hanya bayangan dalam hidupku, kini menjadi kenyataan yang sukar untuk aku elak. Zai keluar rumah seperti biasa, meninggalkan aku sendirian. Aku cuba mengalihkan perhatian dengan membersihkan rumah, tapi setiap sudut membawa kenangan. Di ruang tamu, aku teringat bagaimana Matt duduk di sebelahku malam tadi, diam dan penuh rahsia. Aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya aku mahu. Adakah aku mahu melupakan atau terus mengingati? Malam itu, aku duduk di balkoni dengan secawan teh tarik panas. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahku, membuat aku termenung. Aku teringat kata-kata Matt, kau sudah berubah. Aku bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar berubah atau hanya bersembunyi di balik topeng baru? Keesokan harinya, aku berjumpa dengan seorang kawan lama, Siti, di pasar malam Kuala Kangsar. Dia memerhatikanku dengan penuh prihatin. Aisyah, kau kelihatan penat. Apa yang berlaku? Aku hanya tersenyum pahit, tidak mampu membuka cerita yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Tapi dalam hati, aku tahu aku perlukan seseorang untuk mendengar.
Siti mengajak aku minum kopi di warung kecil berhampiran. Kami duduk di bawah lampu neon yang berkelip, bunyi bising kenderaan dan suara peniaga menjadi latar belakang. Aku cuba bercerita sedikit tentang perasaan yang bercampur baur di dalam diri. Siti mendengar dengan sabar, memberi nasihat yang aku sendiri tak pasti mampu aku ikuti. Kadang-kadang, kita harus berani hadapi perasaan sendiri, walaupun ia menyakitkan, katanya sambil menepuk bahuku. Kata-kata itu menusuk kalbu, membuat aku terfikir betapa selama ini aku hanya bersembunyi dari kebenaran. Selepas pertemuan itu, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Malam semakin larut, tapi aku masih berjaga. Di dalam bilik, aku menatap cermin lagi. Wajahku masih sama, tapi aku merasa seperti dua wanita yang berlainan, satu yang ingin melupakan dan satu lagi yang tidak mampu lepaskan apa yang telah berlaku. Aku teringat kembali kepada baju biru berendah yang aku simpan di dalam laci. Aku keluarkan dan menyentuh kainnya yang halus. Bau itu membawa aku kembali ke malam penuh rahsia itu. Aku tahu, aku tidak boleh terus lari dari perasaan ini, walaupun ia berbahaya. Tiba-tiba, pintu bilikku diketuk perlahan. Aku terkejut, tapi aku tahu siapa itu. Mert. Aku membuka pintu dengan hati yang berdegup kencang. Dia berdiri di sana, mata penuh dengan pertanyaan dan kesedihan. Boleh aku masuk? Tanyanya perlahan. Aku diam, tapi aku tahu aku tak mampu menolak. Dia melangkah masuk, dan kali ini, suasana berbeza. Tiada lagi kata-kata yang diperlukannya, hanya kehadiran yang cukup membuat jantungku berdegup lebih laju. Malam itu, tanpa kata, kami duduk bersebelahan, berkongsi keheningan yang penuh makna. Aku tahu, jalan yang aku pilih kini sukar. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh berpura-pura lagi. Ada sesuatu yang harus aku hadapi, walaupun itu bermakna semua yang aku kenal akan berubah. Dalam diam, aku berdoa agar aku cukup kuat untuk menghadapi apa sahaja yang akan datang. Dan malam itu, aku sedar satu perkara, hidup ini bukan tentang mencari jawapan mudah, tapi berani menanggung segala yang datang bersama pilihan hati. Aku masih ingat jelas malam itu, saat detik berubah menjadi satu kenangan yang tak mungkin aku lupakan. Namaku Aisyah, dan aku sedang berdiri di tengah-tengah persimpangan hidup yang penuh dengan rasa takut dan harapan. Rumah di Kuala Kangsar yang selama ini menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi medan pertempuran antara perasaan dan kewarasan. Setelah Mert masuk ke bilikku malam itu, kami duduk bersebelahan tanpa bicara. Suasana hening itu lebih memekarkan telinga daripada segala kata-kata. Aku dapat rasakan jantungku berdegup kencang, seolah-olah mahu melarikan diri dari tubuh ini. Namun, aku juga tahu bahawa aku tidak boleh menolak kehadirannya. Ada magnet yang menarik kami bersama, walau kami tahu betapa bahayanya perasaan ini. Dia mengeluarkan sebotol air mineral dari begnya dan menyodorkannya kepadaku. Tangan kami hampir bersentuhan, tapi aku mengelak sedikit. Mert memandang aku dengan mata yang penuh dilema. Aisyah, aku tidak tahu bagaimana semua ini boleh terjadi, tapi aku tidak mahu berpura-pura lagi, katanya perlahan. Aku menghela nafas panjang. Aku juga tidak tahu, Mert. Tapi apa yang aku rasa, ia bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Suaraku hampir berbisik, penuh dengan kegelisahan. Kami mula berbicara, perlahan dan jujur. Tentang perasaan yang membebani kami, tentang kerisauan dan kebimbangan yang mengerumuni hati. Dia menceritakan tentang kesunyian yang dia alami selama ini, terasing dari keluarga sebenar, dan aku berkongsi tentang rasa kehilangan diri yang aku alami dalam perkahwinanku sendiri. Malam itu, kami membuka pintu yang selama ini terkunci dalam hati masing-masing. Aku berkongsi tentang bagaimana aku merasa seperti bayangan sendiri, tidak wujud dalam hidup yang aku jalani. Mert pula menceritakan tentang rasa kosong yang dia bawa sejak kecil,
berjuang untuk mencari tempat dan cinta yang sebenar. Kami tertawa kecil, menangis bersama, dan pada saat itu, aku rasa kami bukan lagi ibu dan anak tiri, tapi dua jiwa yang terperangkap dalam kesepian yang sama. Perasaan itu begitu berat, tapi juga melegakan. Rasanya seperti kami akhirnya menemukan satu sama lain dalam dunia yang penuh kepalsuan. Aku masih ingat bagaimana aku berdiri di depan cermin selepas perbualan itu. Rambutku yang kusut kusam aku biarkan terurai. Wajah tanpa makeup memancarkan kejujuran yang aku sendiri tidak pernah lihat sebelum ini. Aku merasa seperti wanita baru yang sedang belajar untuk menerima dirinya sendiri. Namun, aku tahu, tidak semua perkara boleh terus berjalan dengan mudah. Perasaan yang mulai bercambah itu adalah api yang boleh membakar segalanya jika tidak dikawal. Aku tahu bahawa aku harus memilih antara tinggal dalam zon selesa yang sudah lama aku kenal atau melangkah ke dalam ketidakpastian yang penuh risiko. Sejak malam itu, hubungan kami menjadi lebih rumit. Matt sering muncul di rumah, bukan hanya sebagai anak tiri, tetapi sebagai seseorang yang lebih dekat, lebih bermakna. Setiap kali dia tersenyum atau menyentuh tanganku secara tidak sengaja, jantungku berdegup lebih kencang. Dan aku tahu aku semakin terjerat dalam jaring yang aku sendiri tidak mahu. Pada suatu petang yang redup, ketika cahaya matahari menyelinap masuk ke ruang tamu, aku terlihat Matt sedang duduk termenung. Aku duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Dia memandang keluar jendela dan berkata, "Aisyah, aku takut. Takut kehilangan kamu. Takut semua ini akan hancur." Aku memegang tangannya, cuba menenangkan. Aku juga takut, Matt. Tapi aku tidak mahu kita berputus asa sebelum cuba. Suara aku serak, penuh dengan harapan dan ketakutan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku berusaha supaya tidak terlalu terikut perasaan, tapi semakin aku cuba menolak, semakin kuat perasaan itu membara. Aku mula merasakan diri aku seperti berada di tengah badai yang tidak berkesudahan, antara cinta dan kesetiaan, antara harapan dan kesakitan. Malam itu, aku memandang bintang-bintang dari balkoni. Aku bertanya pada diri sendiri, adakah aku sudah hilang akal, atau apakah ini benar-benar jalan yang harus aku lalui? Aku tahu jawapan itu belum tiba, tapi aku juga tahu, aku tidak boleh bersembunyi lagi. Dalam hati, aku berjanji akan terus mencari kebenaran, walaupun ia membawa aku ke tempat yang tidak pernah aku bayangkan sebelum ini. Dan aku tahu, setiap langkah akan menjadi ujian yang menentukan siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku berbaring di katil, memejamkan mata dan membiarkan segala perasaan itu mengalir. Aku tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula, dan aku harus bersedia untuk segala kemungkinan yang menanti di hadapan. Malam itu menjadi saksi pada perubahan yang aku sendiri tak sangka akan berlaku dalam hidupku. Aku, Aisyah, seorang wanita biasa dari Kuala Kangsar, kini terperangkap dalam dilema yang cukup rumit. Rumah yang selama ini menjadi tempat perlindungan berubah menjadi medan pertempuran antara perasaan dan kewarasan. Setelah malam penuh pengakuan dan kejujuran dengan Matt, aku tahu aku tidak boleh berpura-pura lagi. Segala yang aku cuba pendam selama ini kini muncul ke permukaan, memaksa aku untuk memilih jalan yang belum pernah aku lalui. Hari-hari berikutnya, aku cuba menjalani rutin seperti biasa walaupun hati berperang. Zaid tetap dengan kebiasaannya, tidak banyak berubah. Tapi aku sudah berubah. Setiap kali aku melihat Matt, aku dapat merasakan ketegangan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada rahsia besar antara kami yang kami cuba sembunyikan dari dunia, tapi tidak dari hati kami sendiri. Suatu petang, selepas selesai mengemas rumah, aku duduk di ruang tamu sambil memerhatikan Matt yang duduk di sofa. Dia kelihatan letih, tapi matanya tetap memancarkan sesuatu yang dalam. Aku berjalan perlahan mendekatinya dan duduk di sebelah. Dia memandang aku dan tersenyum kecil. "Aisyah,
Aku rasa kita perlu bercakap serius, katanya dengan suara yang lembut tapi tegas. Aku mengangguk, menunggu kata-katanya. Aku tahu ini semua sukar, tapi kita tidak boleh terus hidup dalam keadaan begini. Aku mahu kita jujur antara satu sama lain dan buat keputusan yang terbaik, tambahnya lagi. Perbualan itu membuka pintu kejujuran yang lebih dalam. Kami berbincang tentang perasaan kami, tentang risiko dan kemungkinan yang akan kami hadapi. Aku tahu, jika kami teruskan, ia bukan sahaja akan mengubah hidup aku dan Matt, tapi juga Zaid dan keluarga kami. Namun, aku juga tahu aku tidak mampu menolak perasaan yang sudah tumbuh subur dalam hati. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perasaan bercampur baur. Kadang-kadang aku merasa bahagia kerana dapat berkongsi waktu bersama Matt, tapi kadangkala aku merasa bersalah dan takut akan akibatnya. Aku mula menyedari bahawa cinta bukan sekadar perasaan indah, tapi juga ujian dan pengorbanan. Suatu malam, aku dan Matt duduk di bawah sinar bulan di halaman rumah. Angin malam yang sejuk menyentuh kulit kami, membawa ketenangan yang sukar diungkapkan. Kami berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang kami simpan dalam hati. Aisyah, aku mahu kita jujur pada diri sendiri dan berani hadapi apa sahaja yang datang, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku membalas genggamannya dengan erat, merasakan kehangatan yang sudah lama aku rindui. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tahu ada cabaran besar menanti. Aku harus berhadapan dengan realiti yang pahit, dengan pengorbanan yang tidak mudah. Tapi aku juga tahu, tanpa keberanian itu, aku tidak akan pernah menemui kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan dan harapan. Aku berusaha untuk kuat, untuk tidak terjebak dalam kekeliruan yang boleh merosakkan segalanya. Tapi setiap kali aku memandang Matt, aku tahu hati ini sudah terikat erat, tidak dapat dilepaskan begitu sahaja. Malam itu, aku berbaring di katil sambil menatap siling. Aku tahu perjalanan ini baru sahaja bermula, dan aku harus bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Dengan tekad yang kuat, aku berbisik pada diri sendiri, ini adalah jalan yang aku pilih. Aku akan hadapi semuanya dengan hati yang terbuka dan berani. Dan dengan itu, aku menutup mata, membiarkan mimpi datang membawa aku ke dunia yang penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Aku tahu, esok akan membawa cerita baru, dan aku harus siap untuk menghadapinya dengan penuh keberanian. Aku masih terkejut dengan apa yang telah berlaku antara aku dan Matt. Namaku Aisyah, dan aku kini berdiri di persimpangan yang penuh dengan kekeliruan dan perasaan yang sukar digambarkan. Peristiwa malam itu mengubah segalanya, rasa yang aku pendam selama ini kini membuat-buat dalam dada, mencipta gelombang yang menggegarkan hidupku. Aku tertanya-tanya bagaimana semuanya boleh sampai ke tahap ini, dan apa yang sepatutnya aku lakukan untuk menyelesaikannya. Sejak kejadian itu, aku sering terfikir tentang kemungkinan yang ada. Bagaimana jika aku memberitahu Zaid? Adakah dia akan faham atau marah? Atau lebih buruk, adakah hubungan kami akan musnah? Aku tahu, aku tidak boleh hidup dalam keadaan rahsia dan penipuan. Tapi aku juga takut akan akibat yang bakal menimpa. Hati aku bimbang dan penuh dengan persoalan tanpa jawapan. Aku teringat saat Matt menyentuh pipiku dengan lembut dan pandangannya yang penuh kehangatan. Perasaan itu begitu kuat sehingga membuat aku rasa hidup kembali, tetapi pada masa yang sama, aku rasa bersalah dan takut. Aku cuba mencari jalan untuk mengawal perasaan ini, tapi ia semakin sukar setiap hari. Pada waktu pagi, aku melihat Zaid seperti biasa, dengan rutin yang sama, minum kopi, membaca surat khabar, dan bersiap untuk kerja. Tiada apa yang berubah di luar, tapi di dalam hati aku, semuanya bergegar. Aku cuba menahan diri dari bertentang mata dengan Matt, tapi kadang-kadang aku tidak dapat menahan diri. Pandangan kami bertembung dan aku lihat ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, perasaan yang sama aku rasai.
Malam itu, aku duduk di balkoni, memerhati bintang yang bersinar redup. Aku cuba mencari ketenangan di tengah kekusutan fikiran. Aku berfikir, adakah aku boleh melupakan semua ini? Atau adakah aku harus menerima perasaan ini dan menghadapinya dengan berani? Aku tahu jawapannya tidak mudah, tapi aku juga tahu aku tidak boleh lari lagi. Aku teringat kata-kata seorang sahabat, Siti, yang pernah berkata, kadang-kadang, kita perlu hadapi perasaan kita walaupun ia menyakitkan. Kata-kata itu kini menusuk kalbu, memberi aku kekuatan untuk berfikir lebih jelas. Pada satu malam yang sunyi, aku terdengar bunyi pintu bilik Matt terbuka. Aku ingin bangun dan periksa, tapi aku takut akan apa yang mungkin aku temui. Aku duduk diam dan mendengar. Dia keluar dengan langkah perlahan, seolah-olah membawa beban yang berat di bahunya. Aku tahu, dia juga bergelut dengan perasaan yang sama. Aku mula sedar bahawa bukan aku sahaja yang terperangkap dalam dilema ini. Matt juga berjuang untuk mencari jawapan dalam hatinya. Kami berdua terperangkap dalam situasi yang sukar, di mana segala-galanya menjadi kabur dan tidak pasti. Hari demi hari, aku cuba mengawal perasaan ini, tapi semakin aku cuba, semakin kuat ia datang. Aku berasa seperti berada di tengah-tengah badai yang tidak berhenti, di mana aku perlu memilih antara cinta, kesetiaan, dan kehormatan. Aku tahu aku tidak boleh terus hidup dalam keadaan ini. Aku perlu mencari jalan keluar, walaupun ia bermakna aku harus menghadapi kesakitan dan kehilangan. Aku perlu berani mengakui kebenaran, walaupun ia pahit. Malam itu, aku berbaring di katil dengan hati yang berat. Aku tahu bahawa esok adalah hari baru, dan aku harus bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang akan datang. Aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk membuat keputusan yang tepat, dan agar aku tidak tersesat dalam kegelapan perasaan ini. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru sahaja bermula. Dan aku harus siap untuk menghadapi segala cabaran yang menanti di hadapan, dengan hati yang tabah dan jiwa yang penuh harapan. Malam itu, aku dikejutkan oleh sesuatu yang aku tidak pernah jangka. Aku, Aisyah, wanita yang selama ini cuba mengekang perasaan dan menjaga keharmonian rumah tangga, kini berdiri di hadapan satu rahsia yang menggoncangkan seluruh duniamu. Ketika aku fikir segala-galanya sudah cukup rumit, tiba-tiba satu kejutan yang tidak terduga membuka lembaran baru dalam kehidupan aku dan Matt. Hari itu bermula seperti biasa, dengan Zaid keluar rumah dan aku menguruskan kerja rumah dengan langkah yang berat. Tapi perasaan aku tidak tenang, seperti ada sesuatu yang tersembunyi menunggu untuk terungkap. Matt pula kelihatan lebih pendiam daripada biasa. Matanya sering mengelak dari memandangku. Aku cuba bertanya tapi dia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Nanti aku cerita, Aisyah." Kata-katanya membuatkan aku semakin tertanya-tanya. Malam tiba dengan sunyi yang penuh tegang. Aku sedang duduk di ruang tamu apabila telefon bimbitku bergetar. Sebuah mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Aku membuka mesej itu dengan hati berdebar. "Kita perlu bercakap. Ada perkara penting yang kau perlu tahu tentang Matt." Hatinya berdebar-debar. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi mesej itu jelas membawa sesuatu yang serius. Esoknya, aku cuba menghubungi nombor itu, tapi tiada jawapan. Aku mula berasa resah dan takut. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Siapa yang mahu memberitahu aku sesuatu tentang Matt? Adakah ini berkaitan dengan perasaanku yang semakin membara tapi juga membingungkan? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Matt tetap menjadi misteri, dan aku semakin merasa seperti berada dalam permainan yang aku tidak faham peraturannya. Aku mula memperhatikan tingkah lakunya dengan lebih teliti, mencari sebarang petunjuk yang mungkin dapat membantu aku memahami situasi sebenar. Kemudian, suatu petang, ketika aku sedang mengemas bilik,
Aku terjumpa sebuah surat lama yang tersembunyi di antara buku-buku lama. Surat itu bertulis dengan tangan, dan aku mengenali tulisan itu milik ibu kandung Maid yang sudah lama tiada. Aku membacanya perlahan-lahan, dan setiap kata-kata dalam surat itu seperti menghiris hatiku. Surat itu menceritakan tentang rahsia keluarga yang selama ini disembunyikan, termasuk tentang kelahiran Maid dan hubungan antara Zaid dan bekas isterinya. Aku terkejut dan bingung. Segala-galanya menjadi semakin rumit dan sukar difahami. Aku sedar bahawa aku bukan sahaja berhadapan dengan perasaan yang bercampur baur, tetapi juga dengan rahsia yang boleh mengubah segalanya. Aku tidak tahu sama ada aku bersedia untuk menerima kebenaran ini atau tidak. Malam itu, aku duduk termenung di balkoni, memandang bintang yang berkelip di langit malam. Aku berfikir tentang segala yang telah berlaku dan apa yang mungkin akan datang. Aku tahu bahawa hidupku kini tidak akan sama lagi, dan aku harus bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan, walaupun ia penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Dalam hatiku, aku berjanji untuk mencari kebenaran, walaupun ia pahit dan menyakitkan. Aku tahu bahawa hanya dengan menghadapi kenyataan, aku boleh mencari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dan aku juga tahu bahawa perjalanan ini baru sahaja bermula, dan aku harus kuat untuk terus melangkah ke hadapan, walaupun segala-galanya tampak gelap dan tidak pasti. Malam itu, hati aku berdebar kencang, penuh dengan kekeliruan dan ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelum ini. Aku, Aisyah, kini berdiri di tengah-tengah rahsia keluarga yang selama ini tersembunyi, dan setiap langkah membawa aku semakin jauh dari kehidupan yang aku kenal. Surat tua yang aku temui itu membuka pintu kepada dunia yang penuh dengan dusta dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan daripada aku. Keesokan harinya, aku cuba mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Maid tentang surat itu. Dia duduk di ruang tamu, wajahnya kelihatan penat dan penuh dengan kesedihan yang dalam. Aku menarik nafas panjang dan berkata, "Maid, aku jumpa surat lama dari ibumu, bolehkah kau ceritakan apa yang sebenarnya berlaku?" Maid memandang aku, matanya yang gelap penuh dengan dilema. Dia menghela nafas dan mula bercerita, perlahan dan penuh perasaan. Dia menceritakan tentang masa kecilnya yang penuh dengan kesunyian, bagaimana ibunya meninggalkannya dan Zaid tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Dia juga mendedahkan tentang rahsia yang lebih dalam, bagaimana keluarganya berpecah dan bagaimana segala-galanya dipenuhi dengan luka yang belum sembuh. Cerita itu membuka luka lama yang selama ini aku cuba sembunyikan. Aku dapat merasakan betapa beratnya beban yang dipikul Maid, dan aku mula faham mengapa dia begitu pendiam dan sering mengelak daripada berhadapan dengan aku. Aku sedar bahawa bukan sahaja aku yang terperangkap dalam dilema ini, tapi Maid juga. Hari-hari berikutnya, hubungan kami menjadi semakin rapat, bukan hanya sebagai ibu dan anak tiri, tetapi sebagai dua insan yang berkongsi kesedihan dan harapan. Kami mula membina kepercayaan yang baru, walaupun bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Namun, di tengah-tengah semua ini, aku mula merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kasih sayang keluarga. Ada tarikan yang sukar aku nafikan, sesuatu yang membuat aku berdebar setiap kali dia berada di dekatku. Aku cuba menolaknya, tapi perasaan itu semakin kuat dan sukar dikawal. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di ruang tamu, Maid memandang aku dengan penuh kejujuran. "Aisyah, aku tahu ini salah, tapi aku tidak boleh berbohong tentang apa yang aku rasa." Suaranya perlahan, tapi penuh dengan emosi. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Aku tahu bahawa aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut untuk mengakuinya, takut akan akibat yang bakal kami hadapi. Kami berdua terperangkap dalam keheningan yang penuh dengan makna. Dunia seolah-olah berhenti sejenak, dan hanya ada kami berdua di dalam gelembung yang terpisah dari realiti. Aku tahu bahawa apa yang kami rasakan adalah berbahaya, dan boleh menghancurkan segala yang kami miliki.
Tapi di saat itu, aku juga tahu bahawa aku tidak mahu berpura-pura lagi. Aku mahu jujur dengan diri sendiri dan dengan perasaanku. Malam itu menjadi titik tolak dalam hidup aku dan Maid. Kami berdua tahu bahawa perjalanan kami akan penuh dengan cabaran dan risiko, tapi kami juga tahu bahawa kami tidak boleh berpura-pura lagi. Aku memandang mata Maid, dan dalam keheningan itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku bersedia untuk menghadapi apa sahaja, walaupun ia bermakna kehilangan segalanya. Dan dengan itu, aku mengangkat tangan, menggenggam tangannya dengan erat. Dalam sentuhan itu, aku merasakan kekuatan dan harapan yang selama ini aku cari. Perjalanan kami baru sahaja bermula, dan aku tahu bahawa kami harus berani melangkah bersama, walaupun jalan di hadapan penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Malam itu, segalanya terasa seperti letupan emosi yang dahsyat, membakar setiap inci ruang di dalam hatiku. Aku, Aisyah, wanita biasa dari Kuala Kangsar, kini sudah tidak mampu lagi menahan gelora yang membara di dalam dada. Hubunganku dengan Maid, anak tiri suamiku yang selama ini aku cuba elak, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan berbahaya. Aku tahu, ini bukan cinta biasa, ia adalah api yang membakar tanpa ampun. Setiap sentuhan, setiap pandangan yang kami tukar, terasa seperti rentetan petir yang menyambar jantungku. Bibir kami yang pernah berlabur dalam keheningan kini menjadi saksi pada perasaan yang tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasakan denyut nadi yang memecut, nafas yang tersengal-sengal, dan kulit yang terasa terbakar oleh kehadirannya. Kami seolah-olah terperangkap dalam dunia kami sendiri, sebuah gelembung yang terpisah dari realiti. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku di antara kami, tapi aku tahu, setiap saat bersama Maid adalah satu pertaruhan yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam keheningan malam, aku teringat kembali detik saat kami pertama kali bersentuhan. Sentuhan itu, walaupun ringan, mengalirkan arus elektrik yang menggegarkan seluruh tubuhku. Ia bukan sekadar keinginan biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap dan penuh rahsia. Aku tahu aku sedang bermain dengan api, dan mungkin suatu hari nanti aku akan terbakar. Tapi aku juga tahu, aku tidak mampu berhenti, kerana perasaan ini sudah menjadi sebahagian daripada diriku. Malam itu, aku dan Maid berdiam diri, hanya saling memandang dengan mata yang penuh dengan janji yang tidak terucap. Aku merasakan dunia kami akan berubah, dan tiada jalan untuk kembali ke masa lalu yang selamat dan biasa. Setiap detik yang berlalu membawa aku semakin jauh ke dalam pusaran perasaan yang sukar aku kawal. Aku tahu aku harus memilih antara terus melangkah dalam kegelapan ini atau memutuskan segala-galanya sebelum terlambat. Tapi hati tidak pernah mudah untuk diatur. Ia sering mengheret aku ke jalan yang penuh liku dan bahaya, dan aku hanya mampu mengikut arus yang membawaku ke mana sahaja. Aku tahu, keputusan yang aku buat akan mengubah hidup aku dan Maid untuk selama-lamanya. Kami akan diuji oleh dunia, oleh keluarga, dan oleh diri kami sendiri. Tapi pada saat itu, aku memilih untuk tidak takut. Aku memilih untuk menerima perasaan ini, walaupun ia membawa risiko yang besar. Kami berdiri bersebelahan, tangan kami bersentuhan, dan aku merasakan kekuatan yang belum pernah aku alami sebelum ini. Kekuatan untuk melawan, untuk mencinta, dan untuk menghadapi segala yang bakal datang. Malam itu menjadi puncak bagi segala perasaan yang terpendam. Ia adalah titik di mana aku dan Maid tidak lagi dapat berpura-pura dan harus jujur dengan hati dan diri sendiri. Dan aku tahu, walaupun jalan di hadapan penuh dengan ketidakpastian, aku tidak akan berjalan seorang diri. Aku akan melangkah bersama Maid dalam cinta yang penuh dengan risiko dan keindahan yang sukar digambarkan. Aku masih berdiri di ambang sebuah dunia yang belum pernah aku bayangkan, dengan hati yang penuh gelora dan jiwa yang dilanda badai. Namaku Aisyah, dan kini aku tahu,
Tiada apa lagi yang akan sama selepas semua yang terjadi. Rumah di Kuala Kangsar, yang selama ini menjadi saksi bisu hidupku, kini berubah menjadi pentas bagi kisah yang penuh rahsia, cinta dan pengkhianatan. Malam itu, setelah segala yang kami lalui bersama Maid, aku tahu aku harus membuat keputusan yang paling berat dalam hidupku. Setiap detik yang berlalu seperti memecah belah hatiku antara setia kepada Zaid, suamiku, dan perasaan yang membara untuk Maid, anak tiriku sendiri. Aku rasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar, di mana setiap pilihan membawa risiko yang besar. Ketika aku berdiri di depan cermin, aku melihat bayangan wanita yang sudah berubah. Wajahku yang dulu biasa kini dipenuhi dengan tanda-tanda perjuangan dan kesakitan yang tersembunyi. Aku memegang tudung yang selama ini menjadi pelindungku, tapi malam itu aku membiarkannya jatuh. Aku mahu berdiri jujur, tanpa topeng, menatap dunia dengan mata yang tidak lagi takut. Zaid pulang dari tugasan, wajahnya tenang seperti biasa, tapi aku tahu dia mula merasakan sesuatu yang berbeza. Suasana rumah yang dulu penuh kehangatan kini sunyi dan penuh ketegangan. Dia bertanya dengan suara perlahan, "Aisyah, ada apa-apa yang kau mahu beritahu aku?" Aku terdiam sejenak, merasakan seluruh dunia berputar di sekelilingku. Aku tahu, detik itu adalah titik perubahan yang menentukan segala-galanya. Dengan suara yang bergetar, aku memulakan cerita yang selama ini aku pendam, tentang perasaan, rahsia, dan pilihan yang aku harus buat. Zaid mendengar dengan penuh perhatian, matanya yang keras mula melembut. Ada kesedihan, kemarahan, dan kekeliruan yang terpancar dalam pandangannya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain, pengertian dan keikhlasan yang aku tidak sangka akan aku temui. Malam itu, kami berbicara panjang, membuka luka lama dan membina harapan baru. Aku tahu jalan ke depan tidak mudah, penuh dengan rintangan dan cabaran. Tapi aku juga tahu, aku tidak mahu lagi hidup dalam penipuan dan kepura-puraan. Di sisi lain, Maid juga membuat keputusan yang berat. Dia meninggalkan rumah itu, membawa segala kenangan dan perasaan yang kami kongsi bersama. Walaupun berat hati, aku tahu ini adalah langkah yang perlu untuk kami semua mencari kedamaian. Hari-hari berlalu, dan aku cuba membina semula hidupku. Aku belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan menerima bahawa kadang-kadang cinta datang dalam bentuk yang paling rumit dan sukar. Namun, di sudut hatiku, aku masih menyimpan sebuah rahsia, sebuah kisah yang belum selesai, sebuah perjalanan yang mungkin akan terus berlanjut. Aku tahu, cerita ini tidak berakhir di sini. Ada sesuatu yang menunggu di balik tirai masa depan, menanti untuk diungkap. Dan ketika malam menutup tirainya, aku berdiri di balkoni, memandang langit yang penuh bintang. Aku berbisik pada diri sendiri, ini bukan akhir, tapi permulaan sebuah bab baru. Dengan keberanian yang baru ditemui, aku melangkah ke hadapan, bersedia untuk menghadapi apa jua yang datang. Kerana aku tahu, dalam setiap ujian, ada kekuatan yang tersembunyi, dan dalam setiap perpisahan, ada harapan untuk pertemuan yang lebih indah. Begitulah kisahku, Aisyah dari Kuala Kangsar, seorang wanita yang belajar untuk mencari cahaya dalam gelap dan cinta dalam kekeliruan. Kisah yang mungkin kau fikir sudah berakhir, tapi sebenarnya baru sahaja bermula.